Morning guys. Lama tak buat konten motor Kau nampak ni. Bukan apa, sibuk sikit lah. Bulan 5 ni. Sampai bulan 6 banyak kerja nak kena buat. So, balut dulu lah. Takut berdebu, malas nak basuh nanti nak keluar kan. So, hari ni tak ada konten motor. Tapi ada benda yang nak update kepada korang. Kita ada mainan baru. Ni dia. Toyota GT86. Bagi siapa yang follow aku dekat tempat merah, ini adalah kereta aku dapatkan daripada Abang Zaidan. Zaidan yang pala tahu tu. Inilah dia. So sekarang kita akan ada satu lagi tambahan konten baru, iaitu konten GT86 ni lah. So ni rupa dia lah. Handsome kan? Aku sampai sekarang kalau pagi-pagi bangun tidur, tak percaya ada sebiji kan. Yang ni pun kita pakai jugalah. Tapi yang ni untuk main-main JDM lah. Acah-acah terpaling JDM lah. Alright. So ini adalah keretanya. So nanti kita akan buat sikit-sikit lah. Okay. Ni dalam. Okay. Ni dalam dia lah. Masih ada roll cage. And then yang paling penting, manual. Yes. Ni dah convert manual. Right. Jadi akan ada beberapa benda kosmetik awal yang kita mungkin wajib buat lah. Yang pertama adalah rim lah. Rim kita akan tukar yang garang sikit. So mungkin alalang tu nanti kita akan try masuk brake yang lebih besar sikit. Cuma aku tak sure lah, spoiler ke ducktail ke nak pasang tak, ke maintain macam ni dah nampak clean. Kau bagi pandangan sikit, ke nak masuk GT Wing ke, nak masuk ducktail ke, kau komen sikit lah. Alright, nanti stay tune, dia konten akan datang. Konten-konten motor pun ada, jangan risau. Barang tengah sampai, kita ada benda nak pasang pada benda ni especially. Stay tune. Bye.